Okay guys, Assalamualaikum sekali lagi. Share dulu guys, share Kita dulu. baru saja relive balik. Tadi kita ada technical issue sikit. Ya, So TikTok hopefully lah, TikTok jealous. hopefully kita berjaya pada relive kita pada kali ini. Alright. Kita testing suara dulu, boleh kedengar tak suara saya, suara Bozi? Boleh dengar dengan lebih jelas tak? Okay, yang pastinya hari ini kita tiada tetamu undangan. Okay, saya Ya. saya dan Bozi sendiri yang akan bersama dalam podcast kita untuk 1 jam ni. Bukan maksudnya, bukan tak ada orang nak datang. Tak, salah. Tapi kita orang rasa malam ni nak share kan. Betul, Nak share kita orang punya cerita sikit lah. Cerita betul. kepada anda semua. Jadi kita decide untuk minggu ni kita tak ada tetamu undangan. Jangan salah faham ada minggu depan akan ada lagi tetamu. So yang kali ni je kita nak buat session yang khas sikit lah. Alright. Ah, So hari ni kita nak bawakan pengalaman kita, apa yang berlaku sepanjang minggu lepas, siapa yang bersama dengan live kita sepanjang minggu lepas. Kita ada buat live streaming on street. Okay, kita ada buat live streaming on street. So itu merupakan topik kita pada malam ini. Dan saya rasakan malam ni punya topik akan ubah perception korang pasal mungkin pasal dunia TCG. dunia TCG secara in and out lah. Betul, Live stream sampai pukul 4 pagi nah. betul. Sampai pukul 4 pagi nak tak tidur. Kalau dulu Sanji lah bukan saya. Kalau dulu mungkin korang ada expectation, ui bestnya nak buat benda ni, nak pergi kat sini, nak pergi kat sini. Dengan Ya. sebab-sebab tertentu. Tapi malam ni aku nak share dengan korang apa yang aku rasa, sebab ini bukan kali pertama aku pergi sana. Ini adalah Ya. kali yang kedua. Okay. So aku nak share apa perbezaan kali pertama dan kali kedua, dan supaya kalau korang ada mission untuk landing ke sana. Menerjah ke Ah, apa tu orang cakap ke negara sana. You guys ada beberapa benda yang you guys boleh betul. bersedia lah. Ada beberapa Bersedia. info-info penting yang korang kena tahu, Ya. dan korang akan jadikan bekalan untuk bawa diri korang kat sana. Sepanjang kita dalam dunia TCG kan Sanji, Ya. berapa ramai yang Sanji kenal yang dah menerjah ke sana? Saya rasa tak ramai. Tak ramai. Saya boleh kira dengan jari, tapi ramai yang agung-agung kan. Ramai yang macam okey kat sana syurga, kat sana macam wajib lah pergi sana. Sebagai fans TCG kau wajib pergi ke sana. Oh, berbeza dengan saya. Saya punya kelalan ramai yang pergi. Okey. Tapi saya boleh kata 95% tak akan ceritakan pengalaman kat sana. Oh, okey. Itu jadi benda yang kita buat baru-baru ni adalah satu benda yang baru untuk saya. Yes, Sanji dah pernah pergi, saya tak pernah pergi lagi. So dia macam tak boleh nak cakap indah kabar dari rupa juga. Tapi the reality is different lah. Reality different. Jadi mungkin perbezaan zaman ataupun masa tu lah. Macam dulu Sanji pergi, zaman baru nak hack. Betul. Sekarang dah berbeza kan. So sekejap lagi kita akan cerita sikit lah. So minta bantuan kepada anda yang berada dalam ruangan live stream Snacks Gading pada hari ini. Tolong share kepada grup janda, grup teruna. Yang mana-mana grup ada tolong share. Bagi invite kawan-kawan korang yang betul-betul minat dalam dunia TCG, yang ada hajat nak sampai ke negara Jepun sana. Bolehlah datang, lepak-lepak santai-santai dalam ni. Dengarkan perkongsian daripada Sanji. Alright, ini adalah perkongsian daripada saya dan Bozi, dan kita review. So minggu lepas sebenarnya kita baru saja balik daripada negara matahari terbit ataupun daripada Japan. Yes, Right. sir. So kita baru balik pada Japan dengan satu misi, dan misi yang kita dah pun lalui itu kita nak share dengan korang. Okay, saya bagi satu clue yang simple untuk korang faham. Korang perlu rasa beruntung ada dekat Malaysia. Ya, betul. Ah, Ya, itu saya setuju. Memang kena rasa untung ada dekat Malaysia. betul, So if you guys ada joki-joki yang selalu you guys nak support, continue. betul. Go on, support. Berikan sokongan anda. Okey, topik kita hari ni kita nak share dengan korang pengalaman saya dan juga Bozi berada di Japan selama seminggu. Okey, so kami akan share beberapa pengalaman yang pahit dan manis yang perlu korang tahu, dan mungkin dalam live ni ada yang korang terdetik plan nak pergi ke Japan untuk mencari kad, untuk mencari stok, untuk mencari apa kata experience dekat sana. So mungkin kita punya tajuk kita pada hari ini akan kena dengan korang punya kita panggil apa?
niche je. Betul. Kenalah dengan apa jiwa, apa passion korang yang korang tengah cari-cari sekarang ni lah. Macam tu lah. Okay, so hari ni kita perbualan macam biasa, kita punya podcast akan perbualan kita akan lebih santai. Santai. Korang Sebab ada tu soalan, kamera dia macam tu. betul. Korang ada soalan, korang drop saja soalan di ruangan komen. Kita akan mulakan sebentar lagi. Bantu kita tap-tap, saya perlukan sekurang-kurangnya 10k tap-tap dan juga share kita punya live sebelum kita mulakan. Sebab kita tak nak nanti ada orang baru masuk, dia tak dengar apa Lepas tu daripada nak ulang awal. balik kan. Betul. Boleh tak kita minta, saya tahu komuniti TCG Malaysia ni semua memang padu-padu apa semua. 10k tap-tap tak banyak. Tak banyak. Kita minta sekurang-kurangnya 20 share kepada rakan-rakan TCG kita dekat luar sana. 44,000 orang mata mana takkan tak boleh dapat 44 share, betul tak? Yes, betul. Hai. 44 share. Satu orang share bermaksud satu dekat situ. Kita perlukan 20 saja. Okay? Share dulu. Boleh? Kita perlukan tap-tap sekurang-kurangnya 10k. Boleh? Kalau tak kita tak Boleh share. tak? Tap sekejap. Kita 3k nak ke 10k. Sekejap je guys. Alright, so live podcast kita hari ni ditaja sepenuhnya oleh Pokemon. Live kita Science Gathering Podcast pada hari ni ditaja oleh Fukuoka ni. Fukuoka lah. Fukuoka Pokemon Center Box. Daripada Japan. Diterbangkan khas daripada ada udara Japan gini. Betul. Ni kotak ni. Iklan. Bukan untuk dijual, not for sale. Tunjuk saja. Okey Bozi, untuk memulakan kita punya podcast hari ni, saya nak tanya satu soalan dan saya nak minta audiens jawab soalan saya. Boleh. Soalan pertama saya, bila kita sebut TCG, of course kita akan teringat Japan. Kita akan teringat US. Betul. So, cuba korang tulis dekat ruangan komen, bila saya sebutkan Japan, apa yang korang terfikir pasal TCG dekat Japan? Apa yang korang terfikir dan mungkin apa juga yang korang expect. Betul. Dekat Japan. Kita saja je kita nak ada two-way communication kat sini. So podcast hari ni pun berkonsepkan macam minum kedai kopi, santai-santai. So kita tak nak terlalu formal lah dalam bercerita, dalam sharing kita punya research, field trip. Kita boleh panggil field trip lah. Kita bukan bercuti sebenarnya. Betul. Kita adalah field trip yang dijalankan khas untuk kita dapatkan informasi dan kita nak share kepada anda semua dekat Malaysia ni. Okay, Wan kata anime. Wan terbayangkan bila sebut Japan, dia akan teringatkan anime. Ami Banyak kata kedai, banyak kedai. Okay. Banyak kedai tu betul. Banyak kedai itu betul. Banyak Tak ada kata salah. Boleh tak kita minta respon yang lain? Bila kita sebut pasal Japan, apa yang you terbayangkan? Tak kisah. You adalah kolektor Pokemon ke, One Piece ke, Yu-Gi-Oh ke, Gundam, Ultraman dan sebagainya. Apa yang you guys terfikir bila kita sebut pasal Japan? King, nak kena santau ke King? Kaki kumpau kata mahal. Mahal Okay. Amoy. Penyumnya Amoy. Amoy jauh topik dia lari Jauh Ada Tapi hari ni kita bukan nak bercerita tentang Amoy guys. Okay, so ini adalah apa yang you guys rasa lah, persepsi lah. Ada sebahagiannya dia bergantung kepada minat masing-masing lah. Okay, ada yang suka Amoy cakap Amoy, ada yang tahu barang-barang kat sana mahal, cakap mahal. Tapi tak semua benda mahal tu lah. Betul. Tak semua benda mahal. So kejap lagi lah kita akan kupas sikit. So okay, mungkin sementara menunggu tap-tap ni lah boleh tak nak tanya Sanji? Dulu masa Sanji first time pergi mendarat di Jepun, what is your expectation? Okay. Ini dulu dah, bukan sekarang. Betul. Saya mula jejakkan kaki ke Japan pada tahun 2025. Okay. First expectation saya adalah dekat sana kita boleh dapatkan barang dengan mudah, kita boleh dapatkan supply dengan mudah, dan kita boleh dapatkan supply pada harga yang murah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kita tahu semua barang-barang daripada Japan. Okay, semua daripada Japan. Walaupun kita tahu manufacturing daripada negara-negara lain, tapi dia punya origin negara dia adalah Japan. So kita menjangkakan di Japan itu adalah senang cerita sini lah. Dekat Malaysia ni saya ingat masa tu semua orang dah markup. Dah 2-3 layer orang sampai kat saya layer kelima. So saya dah makan markup yang kelima. So saya dah dapat supply pada harga yang mahal. Jadi bila saya nak pergi Japan ni,
expectation saya dapat first layer punya price. I see. Tak kisahlah as a seller, as a collector, my first expectation adalah first layer price. Faham. Okey, itu dululah sebelum pergi lah. Betul. Okey, sekarang ni tab-tab kita macam tak bergerak lah guys. Boleh tak kita tambung 4.7k lagi? Sikit lagi. 4.7. Tadi tu saya dah bagi teaser dah dekat korang. Dah bagi teaser dah. Jadi kita nak minta sikit lagi 4.7k tab-tab sebelum kita betul-betul masuk lebih detail tentang penceritaan ataupun sharing session podcast pada hari ini. Okay, kita bagi teaser lagi lah. Kita Okey, bagi teaser lagi. Teaser kedua saya tanya dekat Bozi pula. Okay, saya dah pergi kali kedua. Okey. Bozi kali pertama. So macam mana? Apa Bozi punya harapan sebelum pergi ke sana? Dan apa yang Bozi bayangkan? Okey, berat. Berat jawapan ni. Okey. Harapan saya. Okey, disebabkan kita dekat Snaps Gering, kita punya tujuan hanya satu saja, market research. Okay, kita bukannya nak pergi borong banyak-banyak benda. Tapi kita lebih kepada nak research, nak faham dia punya culture, nak faham dia punya market in terms of global ataupun international lah, which is Japan. Dia orang cakap collectors hub lah. Semua collector pun memang tahu Japan tu adalah tempat ataupun orang kata syurga untuk orang-orang nak beli kad dan sebagainya lah. So itulah expectation saya. Pada awalnya kita pergi sana, saya tak sangka lah kena jalan sehari 20,000 steps. Korang bayangkan daripada 8 pagi sampai 10 malam tak berhenti berjalan kaki. So sehari tu boleh kira 25,000 steps kot. Saya rasa dekat betis saya ni pun dah ada muscle lah. Dah ada muscle yang terbentuk dah. So expectation saya, yes, dia akan banyak naik train. Yes, dia akan banyak naik public transport dan sebagainya. Tapi saya tak expect lah kena berjalan sejauh tu. Okay. Tapi in terms of TCG, in terms of market research, I think it was a successful trip sebab banyak info yang kita dapat daripada sana. Dan info itu kita bawa balik dan untuk dikongsikan kepada anda lah. But more surprisingly adalah saya boleh cakap harga. Okay. Itulah yang surprising. Sangat-sangat surprising. Dan how valuable certain card yang orang tak pandang. Betul. Teaser. Maksud Bozi kat sini, dekat Malaysia, kad tu dibuang-buang. Ya, kad tu dibuang-buang, diberi percuma kepada fighter. Diberi percuma, tapi dekat sana, astagfirullahaladzim. Dia menjadi satu benda, satu fenomena yang berbeza. Yes. Jadi satu, orang cakap, kegilaan yang terbaru yang kita orang nampak dekat sana. Dan sekarang dekat Malaysia dah nampak ke belum? Belum lagi. Belum lagi. Dekat Malaysia masih lagi belum terbuka hijab. Tapi Bozi, saya nak pergi kepada fokus ni. Okay. Sekejap. Apa ada dalam kepala tadi? Oh, lupa siut. Santai sangat Sol. Sampai terlupa. Sekejap. Okay. Apa yang membuatkan saya bersetuju? Sebelum tu saya nak share dengan korang lah. Trip ni tak dirancang. Okay? Ya, betul. Trip ni tak dirancang. Kalau dirancang sekalipun, pada asalnya Bozi seorang saja yang pergi. Ya, betul. Itu yang ni lah. Sebab saya dah rasa culture kat sana dan saya memang saya dah bagi awareness pasal jalan kaki semua ni dekat Bozi. Saya dah cerita everything dan saya dah katakan bahawa kalau boleh saya tak nak pergi. Saya tak nak jejak kat sana lagi. Melainkan kita pergi sana nak melancong ke tempat-tempat pelancongan, that's okay lah. Ya, betul. Okay. Tapi yang membuatkan saya last minute bersetuju untuk join trip pergi ke Japan kali ini adalah sebab OP16. Yes. Okay? Masa kita pergi, betul-betul OP16 baru rilis. Betul. So OP16 baru rilis dan OP16 ni dia jadi satu fenomena tau. Buat pertama kalinya, satu case dia boleh pergi sampai 6,000, 7,000 satu case di peringkat opening. Tak relax lah. Tak pernah relax. Macam saya pernah cerita dalam podcast sebelum ni, case yang paling mahal sebelum ni pun adalah OP05. Okay. Harga dia dalam 5,000 lebih. Satu box boleh pergi sampai 400 lebih masa tu. Yang tu yang ada Luffy kan? Betul. Okay. OP13 hype.
kita tahu OP13 hype, tapi di peringkat pembukaan, maksudnya di peringkat launching, dia Okay. tak segila OP16. Betul. OP16 dia launching hari ni, besok terus harga dah 560, 600 satu satu box. box. Ya. Okay. So saya rasa macam Malaysia je ke rasa benda ni macam ni? Malaysia je ke yang tengah menghadapi benda ni? Okay. Jadi saya bersetuju nak pergi ke sana dan saya nak rasa benda tu sendiri. So, Betul. walaupun Bozi adalah peminat Pokemon, so Bozi tahu ini adalah masalah saya. Apa kata Bozi explain, terangkan kat dia orang apa cerita dekat OP16 dekat sana? OP16. Okay. Daripada pengalaman yang Sanji pernah cerita kat saya lah. Saya tak pernah buka One Piece kecuali yang Haito King suruh buka, Sanji suruh buka. Okay. Saya tak faham karakter lagi. Tapi saya senang belajar. Okay. So, untuk One Piece, biasanya satu box 200 macam tu kan? Betul. Betul? Betul. 200 macam tu lah. Satu box ada 24 pack. Betul? Betul. Okay. So, untuk sesuatu pack ataupun box tu, pada hari launching ataupun hari selepas ataupun pada minggu launching tersebut, untuk satu case dijual daripada harga 6,000, 5,000, benda tu sangat-sangat tak masuk akal. Kerana ini adalah set yang terbaru. Betul. Set yang terbaru ni pun, okay, maybe set list dia belum keluar masa sebelum release tu lah. And then set tu akan keluar selepas kan, dia punya set list tu. Okay, bagi saya, dia dah sampai satu masa yang OP16 ni dia terlebih hype. Sekarang OP berada dalam satu bubble. Betul. So disebabkan bubble inilah harga-harga yang lain memang tak relax. Yang saya nampak daripada kenaikan OP16 yang memang gila pada launching, kemudian dia ripple effect kepada set yang berbeza. Betul. Set yang lama lah. Even OP8 yang orang tak nak pun, harga dah naik, betul? Betul. So, dekat Japan, nak terus cerita ke? Cerita. Okay, so kita pergi dekat sana, kebetulan OP16 dah launching, dah ada kat kedai. Okay, cuba korang, okay, dekat Malaysia, saya nampak harga box pada launching lebih kurang dalam 550 ke 600 ringgit satu box ataupun maybe lebih lah. Dan sekarang saya ada nampak tadi 480 ke 530 satu box. Kira masih lagi tinggi tapi ada penurunan sikit. Okay, yang dalam ruangan komen 43 orang mata yang memandang, cuba you guys bagi satu angka berapa harga satu box OP16 dekat Jepun. Cuba komen sikit. Kita santai je hari ni, santai je. Cuba korang komen sikit. Cuba kau komen sikit. Korang rasa dekat Japan harga OP16 satu box berapa? Harga OP16 saja Ni tak termasuk OP lain-lain 240, 689, 2.5. Harga Malaysia kali 2. Wah, marah betul Eli King of Follow 160 bang. Abang akan tengok saya tak buat podcast sekarang. Saya tengah buat live joki. Okey, ramai dah banyak tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih beramai. Bantu kita punya engagement. Macam ni lah guys, kita komen. Okey. Saya bagi tahu Betul. Okey, harga OP16 dekat sana paling murah kita jumpa satu box bersamaan dengan RM580. Ini paling murah, ada satu kedai je kami jumpa. Dan kedai tu pun ada jual banyak steel produk lah. Yang harga standard, okay, standard 690 Betul. hingga 750 standard. Satu box. Satu box. Okay. Satu box. Jadi maknanya Pening kepala lah dengar. ini bermaksud price bubbling yang tengah berlaku dekat Malaysia sekarang ni, dia bukan berlaku dekat Malaysia saja. Ya, betul. Dia tengah berlaku dekat sana. Dia dekat sana lagi gila. Betul. Lagi gila. Okey, itu tak gila sangat. Okey, itu yang saya ingat okey, harga tu dah gila lah. Tapi macam Bozi cakap, dia adalah new set yang dikeluarkan. So, Betul. kalau korang faham konsep collection TCG ni, biasanya new release ni dia akan start dengan lantai. Okey, bila dia dah kurangkan printing, out of print, dia dah tak di printing. So siapa yang pegang stok masa tu memang dia king. Ya, betul. Itu normal dalam dalam TCG. apa TCG collection is normal. Betul. Macam Pokemon dia adalah 3 tahun. Kalau One Piece berapa tahun? Betul. Sebab tu dekat peringkat awal OP16 ni dia terus jump pergi kepada shilling price
500 setengah, 600 satu box. Dia jadi something macam what is happening dekat One Piece ni. Dia dah Okay, jadi satu benda yang tak masuk akal sikit lah. betul. Jadi saya rasakan, okay, memang dah itulah yang paling tinggi. Now saya nak tanya satu soalan kat korang. Itu kita cerita pasal OP16. Ya. Saya nak tanya dekat korang pula, apa korang rasa harga satu box untuk OP13 Oh. dekat Japan? OP13, OP apa? Red Manga. Red manga. Red Manga. Dah alang-alang tu cerita tu. Ish. Satu box OP13. Guys, tap guys. Untuk satu box OP13. Agak-agak korang kat Japan berapa harga dia? Okay, dekat Malaysia berapa Saji? Dekat Malaysia saya dah lama tak nampak. Okay. Saya yang terbaru saya dah lama tak nampak. Tapi seingat saya 700 lebih lah, tak silap saya. Dalam Malaysia. Okay. Okay. Tapi acceptable sebab acceptable sebab set tu ialah set yang gila. betul. Satu set yang gila, dia dah melalui OP13, 14, 15 sekarang 16. Ya, betul. So dia ada fasa dia lah, walaupun jarak dia tak adalah sampai 2-3 tahun pun. Betul. Jarak dia sekejap je, tapi dia dah sampai fasa up and down. Macam mula-mula OP13 masa keluar, saya yakin mesti akan ada correction, lepas tu baru dia akan naik balik. Betul. Betul kan? Betul. So dia dah lalu. Tapi OP16 ni dia belum lalu. Dia start dengan tinggi. Betul. So sekarang ni dia adalah masa untuk correction. Kalau kita faham supply and demand, dia adalah masa untuk correction sekarang lah. Sebab bubble untuk One Piece ni, saya tak pasti macam mana compared to bubble of Pokemon. Pokemon saya boleh buat prediction, tapi One Piece ni saya bagi dekat Sanji lah. Tapi saya rasa bubble ni tak lama boleh pecah. Betul. Okay. Bila tak tahu. Bila tak tahu. So untuk menjawab soalan, OP13 dekat sana bermula daripada 900 ke 1100. Ya, 1100. 1120 macam tu. Betul. Satu box ni satu box. Satu Yang box. paling mahal. So just imagine korang nak beli satu case, ada 12 box dalam tu, korang kena spend berapa? Belas Korang ribu, kena spend 12,000 untuk satu case untuk satu case. OP13. Gila, Mat. Ah. Gila tak gila. Oh, okay. So, dia macam ni lah. Masa kita dah pergi, Sanji dah okay, saya cerita benda kelakar sikit lah kat korang. Masa kita orang pergi, Sanji dah ada susun lah. Okay, memanglah kita nak buat field survey, research dan sebagainya kan. Tapi tak semestinya kita tak beli barang, betul? Betul. Jadi Sanji dia dah ada mindset dia, okay, aku nak cari ni, aku nak cari ni, aku nak cari ni, aku nak tengok harga macam mana. 2 hari yang pertama dekat Japan, Sanji kata aku tak nak main One Piece lah. Saya nak quit. Saya nak quit One Piece, aku tak nak tengok One Piece lah cakap itu. Sebab apa? Sebab bagi saya macam ni Aduh. Okay. Dia pada peringkat asalnya dia apa yang kita sedang kumpul, apa yang kita sedang beli ni, kita cerita tahun lepas lah. Kita tak payah ambil jauh-jauh, kita ambil tahun lepas. Item yang kita sedang pergi sekarang ni adalah item collectible. Betul. Dan kalau korang pergi dekat mana-mana social media sekarang, korang akan tengok kolektor sebenar sekarang ni, diorang sedang mengeluh. Sebab diorang punya hobi sekarang dah jadi terlalu mahal dan diorang tak mampu nak beli. Betul. Tak pernah lagi berlaku dalam sejarah harga leader boleh cecah 1,500, 1,200 leader Luffy OP16. Tak pernah lagi kes berlaku dalam sejarah manga dalam untuk keluaran printing yang pertama boleh pergi sampai 10,000, 12,000. Tapi Tak manga yang baru ni adalah manga Admirer kan? Betul. Okay. Tapi dia tak pernah berlaku macam tu. Jadi dia tak pernah berlaku. Jadi benda ni jadi satu, tak tahulah, mungkin ada tangan-tangan gaib yang sedang membeli stok dan sedang menaikkan harga di dalam pasaran lah. Dan kita nampak benda ni lagi teruk dekat Japan. betul. So that's why masa Sanji pernah live, saya pun pernah live dekat Japan, saya kata dekat korang, siapa-siapa yang pernah beli dengan kami, kita dah cakap awal lah, support lah joki-joki pilihan anda sebab harga dekat Japan memang gila. Betul. So expectation versus reality. Kita target kat sini kita dah boleh dapat first layer of purchase lah kiranya untuk dibawa pulang ke Malaysia. Tapi tidak. Kalau kat sini 500 satu box, dekat sana 700, 800 satu box. So fikir-fikirkanlah sekiranya you guys nak pergi Japan. Tapi jangan keluar lagi. Ini baru topik pertama. Okey, baru ini topik pertama. Baru orang cakap celuk kaki je. Okey lah, kita tanya soalan sebelum kita pergi kepada break. Korang rasa berbaloi tak beli OP16 sekarang pada harga 600-700 untuk buat collection card korang ataupun untuk dapatkan card chase
Ya. Ataupun beli single. Ataupun beli single. So korang rasa Ataupun beli berbaloi ke single. tidak? Ataupun Cuba beli komen single. 1 ke komen 2. Ah, Kalau berbaloi komen 1, kalau tak berbaloi komen 2. tak baloi kan. Ah. Jadi kalau tak rasa tak berbaloi, korang support lah King punya anti kumpau. Tiba. Tak adalah. Saya sebagai kolektor pun, kita faham sebenarnya. Sebab benda ni Pokemon dah lalui dulu. Faham. Pokemon dah lalui sejak tahun 2025 bulan Januari. Okay. So, di mana first release harga MSRP pack sepatutnya RM28, RM27, Mhm. terus dijual pada harga RM75 satu pack. Pada Satu pack. bulan satu pack. Pada hari release tu terus RM75 satu pack. Kalau OP yang paling mahal PRB. PRB PRB. satu pack RM35. 35. Itu paling mahal lah. Itu pun aku kena cekik klien tu, paksa dia, kau beli sekarang. Itu pun dia orang dah Mengeluh. mengeluh. Tapi RM75. saya boleh bagi tahu Pokemon dah lalui benda ni dulu dan benda ni tak berkurang sampailah sekarang. Sebab Pokemon semakin lama semakin gila dan nanti akan datang ni dia akan dia akan keluarkan set ada Rayquaza dan juga set yang ada 30 anniversary. Itu lagi gila lah. Tapi seperti standard any market pun akan ada correction. So saya akan menjangkakan correction akan berlaku pada Pokemon pada hujung tahun sehingga tahun depan lah. Itu Pokemon. Okay, One Piece macam mana Sanji? One Piece kita akan sambung sebentar lagi. Yes sir. Jangan ke mana-mana, kita akan pergi kepada break selama 30 second. 30 second je. So Jangan kalau kemana-mana, korang terus nak tap-tap dengar guys. next apa yang sedang berlaku di Jepun, stay tune dan teruskan tap-tap kita punya live pada hari ini. Okey, kita kembali semula ke dalam kita punya podcast TCG episod ke-6 bersama Snaps Grading. Yes Okey? sir. Terima So kasih. bersama saya dengan Sanji dan juga Bozi, Yes, kita sir. bawakan kepada anda topik kita hari ni, pengalaman berjalan di Japan. Yes, pengalaman berjalan di Japan. Okay, so tadi kita dah pergi kepada banyak mengenai harga One Piece. Kita nak masuk sikit je Okey. pasal Pokemon. Okey. Okay, sebenarnya guys, harga One Piece dengan Pokemon tak jauh beza. Dua-dua mahal. Okey. Kalau saya sendiri, saya jual satu pack. Contohlah, pack Japan saya jual satu pack RM15. Pack tersebut dekat Japan satu pack RM20 ataupun RM18 dan ke atas. Itu bagi saya. Contoh kalau set yang terbaru adalah Mega Dream. Mega Dream dekat Malaysia harga lebih kurang RM45 sehingga RM48. Itu adalah set terbaru yang keluar pada tahun lepas bulan 12 dan set tu masih hot sampai sekarang lah sebab dia punya hit memang hit besar. Tetapi untuk set yang dah keluar lama dan printing pun banyak, supply banyak, harga dekat Japan, dekat Malaysia satu pack RM47. Dekat Japan satu pack RM65 hingga RM70. Dia dah jadi macam pack yang out of print tau sebenarnya. Faham. So, sakit lah rasa. So, sama je One Piece ke Pokemon ke sama je. Okay, hari ni kita nak cerita lagi detail sikit. Kita pergi mana? Sanji. Dekat Japan ni besar. Tokyo ni besar gila. Ke manakah perjalanan kita hari tu? Boleh Sanji ceritakan sikit dan apa yang kita buat kat sana? Okey, sebelum kita buat perjalanan kita pergi ke Japan, kita dah spot beberapa area dan macam saya katakan, tahun lepas saya dah pergi ke Japan dan saya dah spot beberapa kawasan yang kita nak pergi. Jadi kita tak nak buang masa pergi ke tempat yang kita tahu situ bukan center dia. So untuk nak bagi gambaran dekat korang apa suasana dekat Japan, Japan ni ada beberapa bandar yang kita boleh panggil sebagai syurga TCG. Ya, betul. Okey? Dan Syurga. dekat situ korang akan nampak satu suasana yang mana diorang ni bukannya fanatics kepada satu anime. Dekat sana, kalau kat Malaysia mungkin kita hot cerita pasal One Piece dan Pokemon. Tapi kat sana kalau korang boleh pergi setiap kedai, korang akan nampak betul. dekat situ multi
Multi Any. TCG. Multi TCG. Semua TCG ada dan dia tidak spesifik. Tak ada pun satu kedai yang kedai tu Pokemon saja. Kedai Betul. ni saja. Tak ada. Yang saya ingat yang famous Duel Masters, Shadowverse, Hololive dah biasa dengar. Wish Wars dah biasa dengar. Gundam belum famous, cukup famous lagi. Betul. Tapi adalah. Lepas tu ada lagi TCG Harry Potter pun ada. Betul. TCG waifu yang saya tak pernah dengar dekat Malaysia ni pun bersepah. Yang bulat-bulat tu. Yang bulat-bulat, yang petak-petak pun ada. Jadi banyak gila yang benda yang aneh-aneh yang kita orang nampak lah. Right. Bukan hanya TCG apa tu orang cakap yang viral sahaja. Yang tak viral pun ada dan player dia orang ramai. Sangat ramai. So kalau korang ada plan nak pergi ke Japan, bandar yang korang kena wajib jejak untuk hal-hal TCG, korang kena pergi kepada daerah Shibuya. Korang akan kena pergi Akihabara. Akihabara paling besar lah. Akihabara paling besar. Nombor 2 Shibuya kot. Nombor 2 Shibuya. Shibuya ni dia mix. Dia antara TCG punya scene dan juga dia ada fashion punya scene. Betul. So fashion ni dia ada macam Onitsuka Tiger, betul, ada Zara dan sebagainya lah. Banyak fashion tapi ada juga banyak kedai-kedai TCG kat sana. Okay, so hari pertama hari tu kita pergi ke Shibuya, betul? Shibuya, betul. Shibuya. Kita tak survey kat Akihabara dulu, kita pergi luar sikit saja nak ambil angin kat situ kan. So, okay. Untuk scene dekat Shibuya, saja ingat tak? Apa yang Sanji beli? Saya tak beberapa banyak kedai saya pergi. Okay, tapi yang pastinya dekat Shibuya dia betul live. Ini kita tengah live ni, kita tengah live. Kita jawab kejap soalan abang tu kan. Mungkin dia ingat benda ni recording. Okey, saya nak bagi korang satu gambaran macam ni. Dekat Akihabara tu dia satu daerah. Ya. Okey. Saya nak tunjukkan macam mana kalau kata saya boleh bagi satu kapasiti bandar macam dia macam SS15 tu. SS15 kat mana pula? Subang. Oh, Subang. So dia penuh dengan kedai makanan dekat SS15 yang kafe apa semua. Okey. Tapi Akihabara ni penuh dengan kad TCG. TCG. Okay. Sama. Jadi distance berjalan apa semualah. Kenapa Akihabara? Akihabara ni kat situ lah kalau korang popular, korang dengar ada nama kedai Snake Kedang. Ya, Snake Kedang. Korang pernah dengar nama Card Master dan banyak lagi nama-nama popular yang biasanya orang buat konten, semuanya dekat bandar Akihabara. Betul. Okey. Kebanyakan lah. So masalah dia sekarang ni bukan masalah lah. So disebabkan dia satu bandar TCG, satu dunia tertumpu dekat situ. Betul. Sebab itu kalau korang perasan, kalau korang pergi ke Japan, korang ada kedai-kedai yang dia ambil kad korang, dia boleh offer up to 90%, 80%, 90%. Daripada market value sebab demand dekat situ sangat tinggi, satu dunia datang kat situ. Dan untuk korang faham situasi dekat sana yang datang bukan reseller bang. Ya, betul. Dekat sana bukan yang datang tu bukan macam saya. Toke kedai grading, toke kedai joki buat ni. Dekat sana yang berkumpul dekat sana adalah collector. Majorly collector. Sebab tu harga yang terjual dekat sana adalah harga collector. Ya, harga memang harga ni kasar sikit, memang orang cakap harga pergi haji balik hari, lepas tu pergi balik. Betul. Itu gambaran harga dekat sana lah. Okey. So, tadi Sanji ada masuk sikit pasal pembelian kad lah. Okey. So, reality kepada anda semua, kalau you tak ada Japanese passport, dia orang tak akan beli kad you. Betul. 90% kedai tak akan beli kad you. Apa saja kad yang you ada, Japanese passport or no, kalau no Japanese passport, dia tak akan beli. Betul. Dan satu lagi, ini adalah unpopular opinion lah. Saya nak cerita. Kenapa view drop ni, boleh share sikit tak? Dia unpopular opinion lah. Dekat Malaysia kita beruntung. Tak adalah beruntung sangat. Seller ataupun vendors, dia membeli kad-kad kita up to 90% lah. Contohlah, up to 85%, 90%. Kalau ada kedai yang mengambil kad-kad daripada turis untuk buyback lah kiranya, dia takkan ikut 80%, 90%, 100% tak ikut. Betul. Dia akan bagi harga dia, you nak, you ambil, you tak nak, ciao. Betul. Saya bagi contoh mudah. Saya jual satu kad Zapdos SAR daripada 151 Japan. Kad tu harga market Malaysia lebih kurang dalam RM460 macam tu lah. Harga yang saya dapat kat sana ni saya cuba jual untuk eksperimen sahaja. Saya dapat harga kad tu RM215 sahaja.
dalam convert kepada apa RM. ni? RM lah. Mhm. 220 something lah. Tak sampai lebih sikit daripada separuh lah, mungkin 52%, 53% macam tu lah. So itulah eksperimen yang saya buat kat sana. Dan kita ada bawa banyak gila kad-kad common yang kita cuba untuk jual kat sana, tapi tak berbaloi. Saya boleh cakap tak berbaloi lah. Untuk baik korang jual vendor kat Malaysia ke? Baru berbaloi sikit. So ini nak macam nak pecahkan mitos. Nak jual kad kat Japan tu mahal. Betul. Ni mitos dia. Okay, ini lain sikit. Ini aku ada topik hangat sikit. Okay. Dah lalang kita cerita pasal buyback. Ada satu aduan tadi datang daripada aku. Datang aduan. Orang datang kedai. Orang datang kedai, dia mengadu dengan saya. Okay, so saya kita dalam scene TCG ni first kali kita kena aware dekat mana referral price kita. Okay, dekat mana referral price kita. Saya tak sanggup nak cerita sebenarnya sebab saya takut kena kecam. Tapi bukan saya kena kecam lah. Orang yang saya cerita ni dia akan kena kecam gila-gila. Ya. Cuba cerita sikit. Kita tak nak sebut nama dia. Kita tak sebut nama dia. Vendor XXX, okay? Tak nak sebut. Okay. Tapi apa terjadi, Muzi? Tadi ada salah seorang sahabat kita ada datang kedai. Alamak, tengah korek hidung. Dia tak tukar kamera. Cerita. Rugi. Dia datang kedai. Dia katalah, saya sakit hati lah sebenarnya kan. Dia cakap lah, kenapa kebetulan saya ada tadi. Apa yang jadi kan. Lepas tu, okay lah, dia advertise buyback up to 85%. 70 to 85%. Okay ni advertise Maknanya kalau kad korang harga 1,000, dia boleh ambil sehingga 8,800 800. Itulah rate. Itu rate dia lah. Okay. So, apa yang berlaku? Kad tu cantik. Okay. Kad tu tak ada white dot. Cuma biasalah centering kadang-kadang off center sikit. Tapi surface cantik, edges cantik, corner cantik, tak ada white dot. So macam cacat tu ada sikit je, centering sahaja. Okay, harga yang di offer kepada sahabat seorang ni adalah, saya tak tahu betul ke tidak saya ulang sekali lagi apa yang saya ingat. Dia ambil kad tu sebagai LP. Dia kata ni sebab centering dia tak cantik. Lepas tu dia kata ada white dot, tapi tak ada white dot pun. Mana datang white dot tu kita tak tahu. Mungkin sleeve tu tiba-tiba ada habuk ke apa, dia tak keluarkan daripada sleeve. Kalau dia cakap kat aku memang mati dia. Tiba-tiba ada habuk dan sebagainya kan. So dia akan mencari salah kad kita. Betul. Okay, kad tu tak bersalah. Tapi dia akan cuba sedaya upaya untuk cari kesalahan kad tu. Betul. Untuk offer harga yang murah kepada kita. So you guys rasa benda ni betul ke tak betul? Pernah terjadi dekat korang ke tak pernah terjadi? Kalau pernah, cuba komen satu. Cuba komen. Saya nak tengok, adakah kisah ni terjadi dekat seorang sahabat sahaja ataupun ramai yang kena. Personally saya pun pernah kena, tetapi ada satu vendor yang saya memang percaya. Apa-apa kad, saya akan pergi kat dia je. Saya malas nak pergi vendor lain. Tak kisah vendor lain offer 95% ke apa, saya tak kisah. Saya akan pergi satu vendor sahaja. Okay, pernah terjadi kan dekat korang? Pernah. So, dia offer, okay, harga kad tu adalah 600 lebih lah market. It's an alternate art punya kad. Okay, dia offer harga LP. LP maksudnya lightly plate. Okay, so LP dengan Niambin dia ada harga yang berbeza kan? Betul. Dia offer 60% daripada harga LP. Maksudnya daripada 600 lebih tu, dia hanya nak beli 200 lebih ke? 200 lebih. Dia nak bayar 200 lebih kan? 200 lebih je. Not even 50%. Kalau saya jadi sahabat tadi tu, saya akan ambil kad saya, letak dalam guard, saya akan buat sendal pintu. Lebih elok buat sendal pintu daripada jual dia kepada vendor sebegitu. Sakit mak. Saya dengar pun rasa sakit kepala. Dia akan cuba cari kesalahan kad, yang cantik diburukkan, yang buruk diburuk-burukkan lagi. Betul. Sampailah dapat harga yang dia rasa macam, kad ni tak boleh jalan lah, kad ni susah nak jual lah, kad ni itulah, kad ni adalah 1001 alasan. Dia orang cakap nak si budaya, tak nak si budalih kan. Ini kalau tak nak tu dia memang akan bagi 1000 alasan untuk bagi beli harga murah. Tapi tu tak climax lagi. Ada satu cerita yang lagi climax. Ada satu climax. Okay, siapa yang kenal dengan snaps grading, siapa yang boleh saya check tak daripada 75,000 mata mandang ni, siapa yang pernah buat pre-grade dengan snaps grading? Siapa yang pernah gunakan servis pre-grade dengan siapa yang pernah servis pre-grade? Komen.
Kita nak tengok ada komen, benda komen. ada benda panas yang kita dengar. Ini sangat panas. Ini selingan daripada cerita kita ke Jepun. Jadi kita sambung sekejap. Sekejap je. Sebab kita masuk balik. Kita pun tengah cerita pasal buyback punya pricing dekat Jepun. So dekat Jepun, sementara korang komen-komen ni semua, kita cerita sikit lah. So dekat Jepun, kalau dia terima kad daripada turis ataupun orang-orang macam kita daripada luar daripada Jepun yang ada pasport international, so dia akan ada senarai harga kad yang dia ambil. Contoh satu kad tu dia ambil 3,000 yen sahaja. Tapi kalau kau tengok dekat display dia jual 7,000 yen. Ini benda ni betul berlaku. Betul-betul berlaku. Dia beli kad korang dengan 3,000 yen dan dia jual balik dengan harga 7,000 yen. Yes, it happens. So saya sendiri nampak di mana kad saya tu dibeli pada harga 9,000 yen. Tetapi dijual balik pada harga 19,800 yen. Sumpah lillahi saya tak tipu. Ini benda yang berlaku. Sebab tu saya cakap kalau nak jual kat Japan, ada beberapa kedai yang terima. Kalau kau nak jual, tak nak, simpan. Bagi saya berbaloi simpan. Baik-baik upload kat muka buku, upload kat e-pantai ke, pandai-pandai. Lagi berbaloi harga daripada korang buyback. Ni lah. Trade in dekat Japan lah. Berbalik kepada cerita kenapa saya tanya dalam kat audience tadi siapa yang pernah buat pre-grade dengan kita. Berita ni sampai kepada saya. So nak jadikan cerita, dia hantar pre-grade kepada saya dan dia dapat skor 9.5 ke 10. Oh, okey. Okey. Kemudian dia cuba jual kad ni bukan kepada individu dia jual kepada satu kedai sebenarnya popular. Kedai tu popular. Dan malangnya kedai tu pun kenal saya. Okey. Aku panas tu kau cerita. Panas. Aku panas sebab dia petikaikan aku punya pre-grade. Ya. Dan bukan di kedai itu saja. Ada juga beberapa klien saya yang cuba untuk menjual kad mereka. Tapi dia orang petikaikan pre-grading tu. Betul. So dia cakap kat aku, macam mana snaps grading ni boleh cakap yang ni 10? Ini banyak rosak ni apa semua ni kan. So member yang menjual tu dia nak jadikan cerita masa dia hantar pre-grade tu kita bukannya deliver report semata-mata, kita juga bagi information. Kalau dia datang, especially kalau customer tu dia datang kedai untuk collect, pick up dia punya kad sendiri, biasanya saya akan tunjuk kat dia orang, kenapa 9.5, kenapa 9, saya akan tunjukkan. Sebab kita buat benda ni proper, bukan kita buat cikai-cikai tau. Betul. Kita bukan sekadar tengok dan ukur dengan pembaris, tidak. Betul. Kita punya SOP. Sebab tu kalau korang hantar pre-grading dengan snaps grading, dia ada masa, tempoh menunggu. Betul. Sebab kita buat dengan detail, dengan teliti, dah ada report. Kita bukan ukur dengan pembaris, lepas tu cakap, PSS 9, 8, gitu. Kita buat itu. Kita ada equipment kita. Kita ada tools untuk setiap satu determination, setiap angle, centering edges, corner surface dan sebagainya. Jadi bila dia pergi ke sana, aku panggil low bowler je lah. Senang, aku panggil low bowler Hanat. Kan dah keluar. Dia petikaikan aku punya pre-grade dan dia kata macam mana boleh bagi 10. You tengok ni sepatutnya, you nampak tak macam white dot ni apa semua. So member tu, dia menyebelahi saya sebab dia tahu saya menjalankan aktiviti dengan tulus lah. Saya tak ada apa-apa saya nak reject. Sebab sebelum ni saya pernah macam mana kata, saya pernah bagi explanation. Kalaulah 1,000 kad hantar kepada saya untuk pre-grade, normally dalam 30% sahaja yang akan hantar pergi grading. Betul. Kalau kita betul lah, kita hamak lah. Betul. Kalau betul kita hamak lah, kita buat kerja tak ikhlas, kita buat kerja, kita hanya fikir pasal profit. Betul. Kalau 100 kad pre-grading yang datang, 90 aku hantar grading. Betul, sebab keuntungan 90 aku bagi 10. Keuntungan snap grading datang daripada kita buat submission untuk grading. Kita hantar ke PSA, kita dapat profit. Kita hantar ke Beckett, kita dapat profit. Cuba tanya Abang Janggut. Abang Janggut dalam live saya, berapa banyak kad dia yang kena reject? So secara teknikal dia, kalau kad tu ada problem, kita terus letak kat situ, ada problem. Jadi bila ada pertikaian kat situ, untuk dia dapatkan harga yang rendah daripada seller, memang saya panas lah. So penutup kepada cerita tadi, ambil LP 60%. Aku rasa ramai orang tak faham konsep LP ni apa. Aku rasa kau kena so dalam market pricing raw ataupun singles, dia ada beberapa kategori. Nombor 1 adalah jam min lah, ataupun near min, perfect lah. Hampir perfect. So itu adalah harga yang biasa korang tengok dekat Shiny ataupun dekat collector, harga default. Tetapi kalau kad korang tu ada kecacatan yang
lebih daripada sepatutnya, okey, dia akan jadi sebagai LP. LP dikenali sebagai lightly played. Kemudian ada tier harga yang ketiga iaitu moderately played, dan yang keempat heavily played. Last kali adalah damage. Okey. So, tier-tier harga ni semakin lama semakin berkurang sebab condition card tu semakin lama semakin hauk. Macam tu. Jadi, apabila card tu sendiri tak ada dent, tak ada scratches, tak ada white dot, hanya OC sahaja. Pada pendapat Sanji, dia boleh tak dapat PSS 10? Masih lagi ada chances untuk dapat 10. Masih ada chance untuk PSS 10. Jadi, kad tersebut dikira sebagai near min ataupun hampir perfect. Tak cakap perfect, tapi hampir perfect. Right. So, vendor ni offer harga LP. Contohlah, near min harga 1000. LP paling tinggi 700. So, dia offer 60% daripada 700. Camera please. Camera please. 60% daripada 700. Kamera director lalai. Ni lalai. Maaf. Sorry, director lalai. So dia ambil 60% daripada RM700, bukannya 60% daripada RM1000. So menyebabkan harga barang tu lagi murah. Tetapi harga barang yang dijual darab 2 shiny. Oh, pening kepala. Darab 2 shiny, Mat. Astagfirullahaladzim. Okay. Okay, itu sikit sebanyak. Kejap lagi kita nak masuk balik ke dalam kisah Jepun kita. Tadi kita emosi Emosi sebab kebetulan member tu datang sini, sahabat kita datang sini. Dia sembang-sembang, dia cerita pengalaman apa semua kita. So kita pun terima je lah. Alang-alang malam ni ada podcast, bolehlah cerita. Betul. Kita share. Okay, sekejap lagi kita akan kongsikan tempat. Tadi kita cerita pasal Shibuya, kita dah cerita pasal Akihabara. Next, kita nak cerita pasal Pokemon Center dan apa yang korang perlu tahu dan apa yang korang tak patut buat dekat Pokemon Center. Kita short break sekejap, 30 saat. Alright. Okay, kita kembali lagi ke dalam siri podcast episod ke-6 podcast Betul-betul santai. TCG bersama Snapgrading. So hari ni kita bawakan topik pengalaman di Jepun. Tadi sebentar tadi sebelum kita break kita emosi sekejap. Kita masuk balik dalam Malaysia. Okay, kita masuk dan sekarang kita keluar balik. Kita keluar balik masuk ke Japan. 30 saat itu cukup untuk kita nak refresh sikit, ketuk-ketuk kepala sikit. Okay, so kita nak masuk kepada segmen yang seterusnya iaitu kepada penggemar-penggemar Pokemon. Okay, saya tak tahu pasal One Piece. Ada tak center One Piece macam Pokemon Center? Saya rasa tak ada. Tak ada. Saya rasa tak ada. So, maksudnya One Piece ni dapatkan barang daripada Bandai tu definitely through distributors lah. Betul. Distributor yang di-appoint oleh Bandai. Betul. Okay, so kita cerita sedikit pasal Pokemon. Jangan keluar guys, sebab benda ni korang perlu tahu juga kalau korang nak menerjah ke dalam dunia Pokemon nanti. Alright. So, apa yang berlaku pada hari pertama, hari ketiga kot, hari keempat, saya pergi kepada 3 Pokemon Center yang berbeza. Okay, Pokemon Center, satu tu saya lupa nama dia. Satu tu Skytree, satu lagi dekat Shibuya. Okay, pada Shibuya kita pergi awal lah. Alright. So, apparently, merchandise dekat sana jauh lebih murah daripada yang kita jumpa dekat Malaysia. Okay, saya bagi contoh mudah lah. Dekat Pokemon Center dia ada jual satu charm tau. Charm tu macam korang boleh gantung dekat gelang ke, boleh gantung kat mana-mana, loket ke apa, memang cantik lah. Dekat Malaysia, satu charm tu boleh cecah 45 ke 50 ringgit. Okay. Dekat sana saya beli 10 ringgit je. Patutlah order banyak itu. Ya. Tapi saya tak ada markup. Kita ambil kira kos luggage je lah. Okay. Kemudian, pasal booster box. Contoh, korang pergi Pokemon Center nak cari booster box. Okay. Mitos yang pertama,
Dekat Pokemon Center tak ada jual booster box. Tak ada jual booster box, tak ada jual apa-apa. Orang cakap pack-pack lama ke ETB ke apa. Pokemon Center Jepun memang tak ada ETB. Collection boxes ke yang pelik-pelik ke apa memang tak ada. Dekat Pokemon Center in Japan, Shibuya saya pergi apa ni, kita pergi Skytree dan sebagainya. Dia hanya jual official merchandise sahaja. Betul. Dan kena explain. Okay, sebelum kita bergerak kepada Japan, dekat global ada keluar satu set yang terbaru dipanggil sebagai Abyss Eye, di mana Abyss Eye tu dia punya main hit dia adalah Mega Darkrai. Right, dekat Pokemon Center everywhere Mega Darkrai punya pack tu sold out. Okay. Tu nombor satu. Jadi dekat Pokemon Center ni dia akan jual 2 card sahaja, 2 set sahaja yang yang terbaru. Bukan Mitosis lah, that's true, betul. Bila kita pergi sana kita tahu. Sebab bila kita tak pergi sana, ada beberapa pihak cakap kita, kau boleh belilah booster box kat Japan, boleh belilah. Betul. Saya ada ramai kawan yang cakap, belilah booster box dekat Pokemon Center. Kita tak tahu apa-apa. Kita percaya je lah buta-buta kan, sebab kita tak pernah pergi. Tapi bila kita dah pergi sana, memang tak boleh beli. Okay, seorang dengan satu pasport boleh beli maksimum 5 pack sahaja sehari. Dan pack tu kita tak boleh pilih, dia akan ambil sendiri. Alright? 5 pack tu Tak boleh bagi meta. Tak boleh bagi meta. Tak boleh bagi meta. Dia ada satu kotak yang dia letak belakang kaunter, ambil, dah bayar. Terus bayar. Dan harga dia memang sangat murah. Memang sangat murah. Okay. So tu lah cakap, ramai ramai mitos yang mungkin ada yang tak tengok VTT kat orang kat Jepun sana. Dekat sana memang bukan center untuk korang dapatkan stok. Ya, betul. Tak dia kisah, center untuk merchandise. betul. Official merchandise. Tak kisahlah Pokemon ada collaboration dengan apa-apa ke, dia akan letak merchandise kat situ lah. Same goes juga kalau kita cerita pasal scene One Piece. So saya dekat sana, maksimum korang boleh beli booster box. Maksimum. Itu pun dekat kedai-kedai. Kedai-kedai kecil. Dekat Akihabara yang kita ceritakan tadi tu, dia adalah satu bandar, korang takkan jumpa satu kedai yang satu building tu, okey tu dia punya. Dia hanya kedai kecil. Senang cerita dekat Malaysia ni macam warung kecil je lah, kedai kecil je. So dekat situ korang boleh dapatkan booster box, korang boleh dapatkan pack. Untuk korang dapatkan case, contohnya korang nak beli case, tak ada. So that's why kesimpulan paling awal yang kita boleh cakap, pengalaman pergi Japan ni, situ bukannya tempat untuk reseller, tempat untuk korang, katalah korang ni joki lah, yang sedang mendengar ni adalah joki. Korang kata nak pergi Jepun lah, nak dapatkan stok. No. Itu bukan tempat dia. A big no. Betul. Dekat situ korang akan dapat harga retail dan tak mungkin korang dapat harga first layer. Dekat Malaysia jauh lebih murah. Betul. Dekat Malaysia memang jauh lebih murah. Alright. So Pokemon Center dah settle. Satu orang 5 pack sahaja sehari maksimum. Dan the latest 2 set saja yang boleh beli. Dan mana-mana center saya pergi pun, yang pack Abyss Eye tu memang confirm dah sold out. Yang tinggal hanyalah Ninja Spinner ataupun pack yang nak cari Mega Greninja. Alright. So berbalik kepada One Piece. Okay, Sanji. Disebabkan Sanji datang Jepun kali kedua, masa datang kali pertama tu, macam mana harga diorang? Okay. Sebenarnya okay, saya terus terang je lah. Ini kita straightforward. Masa kita pergi ke Jepun, mission saya, first kali saya dah memang aware situ bukan tempat untuk kita dapatkan stok. Okay. Saya lebih nak memahami konsep buyback di Japan. Okay, sebab kita dengar ada orang kata, kita belilah hit dekat Malaysia ni apa semua, lepas tu kita jual balik kat Jepun sebab Jepun ambil pada harga yang tinggi. Ya, betul. Tapi saya boleh mengesahkan ada yang betul, tapi tidak indah khabar dari rupa lah. Ya, betul. Melainkan kalau korang ada satu macam kontrak ke, korang ada satu macam long term relation dengan certain kedai. Betul. Dan maybe that is true lah. Itu betul. Tapi selebihnya kalau korang kata, korang nak buy back, beli semua kad dekat Malaysia, korang nak jual kat Jepun pada harga yang tinggi, saya boleh mengesahkan bukan semua kedai terima. Macam Bozi cakap tadi lah, dia hanya accept pasport Jepun sahaja. Betul, pasport Jepun sahaja. Kita nak pergi kepada slab lah. Okay, slabs. So, One Piece tadi Sanji macam tengok single pun harga meninggal. Tengok booster box, tengok pack pun harga, ya Allah, sakit kepala. Jadi kita pergi kepada slabs pula.
Okay, so slabs macam mana dengan culture dekat Japan pasal slabs, especially One Piece. Okay. So first of all, kalau korang pergi ke Japan, majority on table adalah slab PSA Japan. Okay, Okay. Sebab dia ada PSA Japan, PSA US. betul. Okay. So PSA US ni, Japan dengan US ni korang boleh bezakan dia punya slab dia. Japan ni dia lebih solid sikit lah. Alright. So yang monopoly dekat on market dekat Japan adalah PSA. Second, korang akan terkejut dengan benda ni. Agak-agak second yang mendominasi. Yang mendominasi slab dekat Japan agak-agak slab apa? Slab apa guys? Cuba korang komen. Siapakah company yang mendominasi pasaran dekat Japan? Tempat kedua. Tempat kedua. Siapa? Tempat kedua. ARS, CGC, BCG. PCG, ARS, PCG. Oh, ini ramai ni dah tengok live aku hari tu tu. Ramai dah tengok dah ni. Aduh, Tak aci lah. ada jawapan bocor ni. Okey, jawapan dia adalah PCG. Yes, Okay. PCG banyak. PCG yang korang slap dekat Malaysia ni, yang ada dekat Damansara tu, okay, sama juga dengan slap kat sana. Nombor 2 yang mendominasi. Jadi branch sana. Betul. Okay. Okay. Korang boleh nampak slap Beckett, Okay. tapi tak terlalu banyak. Tak terlalu banyak. Yang paling susah kan? Yang paling susah. Slab yang paling susah nak jumpa adalah slab apa? Cuba komen. Slap yang paling susah nak jumpa kat sana. Paling Cuba korang susah nak jumpa. Jawapan ni memang korang terkejut dah. Ni ada apa ni? GM tak ada dalam radar bang. GM tak ada dalam radar. GM bukan kategori susah nak jumpa, dia memang tak ada langsung. Okey, saya bagi tahu awak lah, GM dengan Ace Grading tak ada langsung. GM SGD tak ada langsung. Tak ada langsung. Okey, PSA Beckett. Okey, jawapan ni adalah slab yang ada dekat depan korang sekarang ni. Okey. Itu je ni. Nampak? Ini adalah slab ARS. Terbalik. Terbalik. Okay, walaupun origin untuk ARS ni adalah daripada Japan tu sendiri. Slab ARS guys. Okay. Origin di Japan tau. Tak boleh, itu autofocus. Tu. Tak apa, biar je lah. Diorang beli search sendiri. So dia ada cert lah, dia ada sijil. Korang tak akan jumpa TAG. Sijil lahir. Ni sijil lahir dia. Tak apa, terlalu terang. So, walaupun origin dia dekat Japan, tapi slab ARS ni paling susah nak jumpa, saya pun tak faham kenapa. Betul. So, saya mengesahkan 3 yang korang 4 lah. Kita sebut 4 slab yang korang boleh jumpa. Memang yang monopoli dekat pasaran dekat sana, PSA. Yang kedua PCG. Yang ketiga korang akan nampak Beckett sikit. Next baru korang nampak ARS. So, maknanya yang popular dekat Malaysia macam TAG, CGC, ini semua Ace Grading tak ada dekat sana. Sebab tu dalam live saya sebelum ni, Super slab tak ada bang. Super slab pun tak ada. Super slab belum ada lagi. Super slab lagi lah tak ada. Lagi tak ada. Sebab tu dalam live saya sebelum ni ada orang, dilema orang hantar grading card kepada saya adalah bila saya sebut first kali soalan, dia akan tanya, Ji, saya nak hantar ke PSA, berapa lama tunggu? So saya cakap 6 ke 7 bulan. 5 ke 6 bulan, 6 ke 7 bulan. Lebih kurang macam tu. Lamanya. Tak ada yang sekejap je. Ada? PCG. Bila saya sebut PCG je, muka terus biru. Wish. Tak nak Haji. Macam mana aku nak jual benda ni? Tu susah. Macam mana aku nak jual PCG ni? Siapa nak ni kan? Siapa nak beli kan? So, realitinya dekat Malaysia, PCG dipandang rendah, dipandang serong. Sampaikan PCG dekat Malaysia ni, kalau kau nak jual, katalah PCG 10, kau terpaksa refer PSA 9. PSA 9 punya harga. Sebegitu rupa sekali. Aku pernah jumpa. Tapi realitinya tak berlaku macam tu. Sebab korang tengok PCG punya slab dah start penetrate. Sebab tu aku cakap nombor 2 paling banyak slab dekat Japan adalah PCG. So korang just imagine kalau korang tak gunakan fasiliti PCG yang ada dekat Malaysia ni sebaik mungkin. Maknanya kita boleh kita boleh grading pada kos yang sangat murah. Betul. Tempoh menunggu yang lebih pendek. Tapi disebabkan kita panggil apa, rumus dalam pasaran PCG tak ada harga. Percaya cakap saya, korang akan ikut jalan yang salah. Dia bukannya tak ada harga sebenarnya, tapi dia lebih kepada penerimaan orang sekarang ni. Dan berapa lama company tu dah establish lah. Betul. Establish
tahun berapa? 1970 lebih, apa 80 lebih. Betul. PSA. Hmm. Sebab tu lah orang terima dia gila-gila sebab dia dah mendominasi, dia dah memanipulasi pasaran ni dah terlalu lama. So, baru-baru ni ada banyak orang cakap kontroversi lah. Mhm. Kontroversi dengan PSA. Manipulate. PSA hantar kad lain, dapat kad lain. Betul. PSA buy back kad korang pada harga, okey contohnya korang dapat PSA 9, dia buy back, lepas tu dia tukar grade slab tu pada harga pada grade 10, lepas tu dijual balik dekat PSA Vault. Banyak tau cerita-cerita macam ni. Jadi kita pun rasa macam okay, maybe it's time for us collectors to do something lah. Betul. Mungkin kita boleh mulakan satu perjalanan yang baru. Sebab at the end of the day, ini adalah collectibles. Ini bukan stock market. Ini Betul. bukan investment. Ada orang ambil kira sebagai investment lah. Tapi kita lebih mementingkan kepada kolektor-kolektor yang pandang art. Betul. Yang tengok apa illustrator tu lukis dan sebagainya, apa makna di sebalik art, kan? Alright. So, kita pergi kepada komen sekejap. Kejap, saya nak pergi kepada ARS ni kejap. Sebab tu, okay? Sebab tu kalau korang dapatkan slab ARS ni, apa yang special pasal slab ARS ni? First kali dia tak ada diskriminasi label. Kenapa aku cakap macam tu? Dekat saya ni, saya ada dia punya kalau katalah dekat Beckett dia ada black label. Kalau PCG dia ada flawless stand. Betul. Okay? Dan kalau PSA memang 10, satu angka je lah, PSA 10, 9, 8, 7, 6. Tapi and then kalau korang perasan, dekat PCG kalau flawless stand dia color dia gold. Betul. Kalau pristine 10, German 10 dia punya ni dah lain. Okay? Sama juga dengan Beckett, kalau black label dia warna hitam, kalau pristine dia warna gold sikit. Kalau maknanya dia ada diskriminasi label. Okay. Sebab apa? Sebab setiap satu color pada label tu dia menggambarkan apa skor yang kau dapat. Betul. Jadi at the first sight, bila you guys as a collector, korang nak beli apa-apa slab, korang dah tak pandang as a collector. Korang tengok dia punya skor. So itu yang korang perasan apa yang tengah terjadi dekat ARS ni. ARS dia punya top level dia adalah 10 plus. 10 ada tambah. Aku tak boleh tunjuk secara dekat. Tapi korang boleh nampak dia 10 tambah. Kemudian 10, kemudian 9, 8. Tak kisahlah korang dapat 10 plus ke, 10 ke, 9 ke, 8 ke, dia punya label semua sama bang. Okay? Dia punya label sama dan dia punya scoring dia bukan terletak dekat depan, skor dia terletak dekat belakang. So apa maksudnya dekat sini? Maksudnya dekat sini, ni faham akulah. ARS ni dia sedang educate. Engkau tengok slab ni, engkau tengok kad. Engkau kena tengok kad, engkau bukannya tengok kepada scoring semata-mata. Sampaikan aku masa aku beli slab ni dia ada dua kategori lah. Satu slab yang dia dah ada sertifikat, satu lagi slab yang sertifikat dia hilang. Jadi bila sertifikat dia hilang, memang aku tak ada choice. Aku cakap, boleh tak aku nak tengok slab tu skor dia berapa? Okay. So jadi apa yang aku nak cuba sampaikan dekat sini, ARS mungkin dia cuba membawa something yang benda ni benar-benar collectible item. Bila kau nak beli slab, ini kau baling kat orang memang padu mat. Kalau kau pegang slab ARS, boleh paling padu. Engkau akan rasa dia sangat-sangat premium. Tak kisahlah kau dapat 10 ke, 9 ke, 8 ke, 7, kau akan nampak dia punya kualiti dia premium. Solid dan berat. Betul. Solid dan berat. Kemudian dia tambah sekali lagi dengan dia punya cert lah, surat beranak dia. Sertifikat. Aku bukan promote ARS sebab aku promote pun tak ada guna juga sebab dekat Snaps Grading kita tak bawa ARS. Tapi aku nak cerita betapa happy-nya aku. Aku tak kisah pun condition card tu macam mana, tapi aku dapat pegang sertifikat dia, aku dapat pegang dia punya slab. Yes sir. So inilah antara barang-barang yang dibeli oleh Sanji dekat Japan. Betul. Banyak gila slab ARS yang dia borong. Lepas tu banyak gila barang-barang ni lah. Okay. Sabar. Adakah ini section yang terakhir? Tak. Okay, belum ya. Korang rasa okey lagi? Nak kita sambung lagi ke? Okay, nak kita sambung lagi journey ke dekat Japan ni. Komen satu. Lagi? Kalau korang nak kita sambung lagi, komen satu. Patutnya dah habis dah ni. Patutnya dah habis, dah cukup 1 jam dah. Kalau korang okey, kita komen. Komen satu. Sambung. Sambung. Banyak sambung. Banyak orang ni geram PCG tak ada harga ni. Mungkin tak ada rujukan harga. Tapi in this market lah orang cakap it's a willing buyer, willing seller lah. Yep. Kalau orang tu suka PCG, kalau say collector tu lah suka PCG,
dia akan beli dengan harga tu. Dia akan beli dengan harga PSA 10. Betul? Tak ada orang yang, sebab nombor 1 nak dapat 10 tu bukan senang. Okay? Nak dapat flawless 10 tu lagi susah. Betul. Dah dapat, market masih ada je. Just that kita sebagai collector ataupun kita sebagai seller ni, kita rasa macam aku nak pakai duit cepat ni, Scalper. Sebab itulah mindset tu akan pergi kepada PSA. Betul. PSA. Kita dah dididik Kejar daripada, value. daripada awal kita collect PSA. Tapi tak sebenarnya. It's a collectible. So kita yang patut ubah persepsi kita lah. Betul. Okay, ada orang nak minta kita sambung. Kita minta short break selama 15 saat. Okay, jangan ke mana-mana. Lepas ni aku nak baca komen korang, aku nak jawab soalan-soalan dekat ruangan komen sahaja. Soalan berkenaan Jepun jangan berkenaan Amoy Jepun. Berkenaan benda-benda lain kita tak layan. Maria Ozawa semua kita tak nak. Jepun sahaja. TCG scene di Jepun. Okay? Betul. Okay, kembali selepas ni. Okey, kita kembali ke dalam sesi podcast kita episod ke-6 bersama saya Sanji dan juga Bozi. Hari ni kita nak share dengan korang pengalaman kami berada di Jepun selama 1 minggu daripada minggu lepas, dan kita baru saja pulang ke tanah air pada hari Rabu, Selasa tak silap. Okey. Kurang lah. Okey, cerita saya pun tiba-tiba perut ke bulu. Cerita pasal makanan pula kat Jepun. Okey. TCG juga. Sambil-sambil tu korang drop soalan-soalan yang korang nak tanya berkenaan dengan TCG dekat Jepun. Kita orang akan cuba explain sebaik mungkin lah. Right, saya nak pergi sikit lah kepada makanan pula. Asyik cerita TCG, kita cerita makanan pula. Okay, bagi Sanji macam mana makanan dekat Jepun? Makanan punya scene dekat Jepun macam mana? Okey, saya pergi ke Jepun membawa bekalan makanan yang cukup daripada Malaysia. Saya bawa Maggi, saya bawa roti. Ibrahim. Saya bawa yang pack yang kita tengah hit je benda tu, patut kita makan. Sebab ini macam saya cakap lah, ini bukan pengalaman pertama saya. Ini pengalaman saya, ada pengalaman sebelum ni. Dekat sana agak sukar untuk dapatkan menu halal. Okay, dan untuk kita sekali makan dekat sana ibarat kita beli satu box PRB lah. Pada tahun 2023. 2023 murah lagi. So dalam 180 200 satu box tu. Aduh. So kos makan dekat sana sangat tinggi. Jadi kalau korang ada plan nak ke Jepun, pastikan korang bawa bekalan makanan daripada Malaysia, melainkan korang adalah sultan lah. Kalau you guys banyak duit, dah prepare apa semua, tak perlu shopping, hanya perlu makan sahaja, bolehlah makan kat Jepun. Tapi kita pun memang kita ada bawa makanan lah. Kita bawa nasi goreng kampung, kita bawa nasi lemak. Kita bawa nasi lemak. Kita bawa spaghetti, kita bawa apa lagi, macam-macam kita bawa untuk cukupkan makanan. Macam pagi-pagi selalunya sebelum kita dah sarapan dekat hotel apa semua, sebelum kita teruskan perjalanan, sebab kita pagi dah keluar tau. Pukul 8, pukul 9 pagi kita orang keluar dah. Dah pergi mencari dah. Tapi satu benda yang saya paling marah dekat Jepun ni, benda ni pun Sanji marah tau. Kita dah keluar awal dengan harapan hari tu kita akan menjadi macam pelancong yang paling efisien ataupun orang cakap orang yang paling efisien dalam tengok banyak gila kedai TCG. Tetapi kedai TCG tak buka lagi. King, kalau nak tukar boleh bagi queue dulu tak? Orang tengah menguap pun. Okay. So, pergi pukul, okay. Kedai TCG dekat sana buka lambat, Mat. Dah lah buka lambat, tutup awal. Sakit hati betul. Haji mengeluh berkali-kali. Dia ibarat dia buka pukul 12 tengah hari, dia tutup pukul 7 malam. Ya. Kalau dekat Malaysia, buka pukul 12 tengah hari, 9 malam, 10 malam, boleh lagi lah. Boleh gagah lagi lah. Tapi dekat sana buka pukul 1 tengah hari, tukar kamera. Pukul 7. Dah.
King, fokus King. King, kau fokus King, ke? fokus. Guys, Aduh. jangan menial King kat belakang sana, dia yang control semua Control ni. kamera ni. Dia tak fokus tu. Dia tak fokus. Kejap lagi Sanji suruh buang handphone tu. Okay. Buka pukul 1 tengah hari, tutup pukul 7 malam. 6 jam je buka kedai. Tapi orang tak berhenti datang. Aku stres betul lah. Betul. Dia masalah dekat sana ni, pukul 8 dah start busy tau. Tapi kedai TCG ni buka lambat gila. Kita orang macam pagi tu pisang, tak tahu nak buat apa. Jalan-jalan, pergi cari makanan kat Family Mart ke apa kan. Lepas tu merempat saja. Itu okey lagi. Ingat tak masa kita pergi satu kedai tu? Kedai tu buka pukul 12 tengah hari. Oh, ni sakit hati guys. Kedai tu buka 12 tengah hari. Aku tak perasan, aku tengok jam. Jam. Kemudian aku naik lift, escalator, aku masuk. Okay, tengah tengok kejap. No open yet. Not open yet. Kau tahu tak jam pukul berapa tu? Agak-agak korang jam pukul berapa masa tu? Aku kena halau siut. Agak-agak korang jam masa tu. Kita dah naik lift, dah masuk kedai, tengah tengok kad. Lepas tu kata, shop not open yet. Shop not open. Shop not open. Aku ingat okey lah. Pukul berapa dia buka ni awal kan? sangat kan kita kan. Tapi masa tu dah nak Pukul 12. Dia buka pukul 12. Dia buka pukul 12. 12 tengah hari. Aku tengok jam aku pukul 11.59. Panas mat hati aku. Yang this is real. This is real. Kita orang keluar lift tu, rupanya macam 11.58 dia tu lah. Kita orang dah tengok kad tu 1 minit. Dia suruh keluar balik mat. No open. Itu satu yang memang seminit beza. Ada satu kedai lagi, kita orang pergi. Kedai tu buka pukul 12, bukan pukul 12, pukul 1 kot. Tak silap aku pukul 1. Kita orang naik lift, buka je lift, dia punya tape, kau tahu kan, tape tu masih ada lagi kan. Tape yang tirai macam dekat airport tu kan. Dia tutup tau. Kita orang tengok jam 12.56. Kedai buka pukul 1. 12.56 kita orang naik lift. Benda tu tak buka lagi. Turun balik bawah. Tunggu 4 minit. Tunggu 4 minit. Kita naik balik lift. Pukul 1 tepat. Lift buka. Benda tu dah tak ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Sakit kepala no. So korang yang nak pergi Japan, pastikan korang rancang perjalanan korang betul-betul. Rancang perjalanan tu paling penting guys. Dari segi timing korang, dari segi makanan, dari segi mission korang. Okay, macam aku cakap tadi, kita dah sepanjang kita punya podcast, kita dah cerita beberapa pengalaman. Antaranya kat sana bukan hub untuk korang dapatkan stok. Yes. Dekat situ hub, kalau korang collector, kalau korang ada certain card yang korang cari, korang tak jumpa dekat Malaysia. Yes, korang ada chances. Pergi. Boleh dapatkan sana. Tapi sebab bukan banyak kad ni. Betul, bukan pada harga yang murah lah. Pada harga yang paling shilling sekali dia bagi. Harga paling premium, tapi kad tu saya boleh cakap mungkin korang takkan jumpa kat Malaysia. Betul. Salah satu macam kita second last day tu kita ada pergi satu kedai One Piece. Kedai tu penuh dengan barangan One Piece sahaja. Dia punya playmat, dia punya sleeve, dia punya semua benda yang aneh-aneh lah. Semua kad promo championship, promo treasure, promo One Piece day, semua apa saja yang korang boleh bayangkan semua ada kat situ. Tapi harga dia memang keras guys. Harga dia tak relax sikit. So korang kena prepare daripada segi makanan dan korang kena prepare daripada segi batin. Sebab sana banyak gila, magazine batin sana memang disebarkan secara meluas lah. Masuk korang tengok atas lah. Masuk tengok atas. Sana kalau korang bawa couple ke apa ke, bawa bini ke apa ke, memang hati-hatilah. Benda timbul-timbul tu memang diorang ni bersepah. Bersepah. Dia orang punya culture memang open. Dan lagi-lagi kalau korang pergi nak cari majalah, contohnya korang nak pergi beli manga apa, nak buat collection kan, komik-komik dan sebagainya, jangan salah tingkat lah. Betul. Salah tingkat, takut tidur dekat lobby hotel. Ya. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, tengah jalan-jalan pukul 1 tengah hari ke atas di orang cakap streets of Tokyo lah, streets of Akihabara. Hati-hatilah sebab banyak tangan yang akan menarik awak. Yang pakai baju bunny ada. Yang pakai baju French ada. Itu hati-hati sikit. Semua abang janggut punya taste. Okay, lepas tu saya ada beberapa soalan saya nak baca sikit. Okay, nombor 1, ada ke kad fake dekat Jepun? Betul. Okay, kita nak pergi kepada soalan lah. Okay, siapa yang ada soalan, korang drop soalan, kita akan entertain soalan. Siapa ada soalan, drop sahaja. Kad fake dekat Jepun, benda ni sangat-sangat jarang ada. Sebab orang Jepun ni,
diorang sangat mementingkan reputasi kedai. Betul. Reputasi kedai tu is number one for them. Diorang tak akan sewenang-wenangnya jual kad yang fake. Okay, saya ada satu pengalaman. Saya cerita sikit. Ada klien saya, kita panggil nama dia Cherry lah. Cherry ni nak beli kad. Okay, nak beli kad. Lepas tu saya ambil kad tu, and then dia bawa ke kaunter, dia suruh check condition kad tanpa pegang kad. Maksudnya kita boleh tengok sahaja. Tengok ataupun pegang kad tu dengan sleeve. Tak boleh pegang dengan bare hands. Dia tak bagi. Okay. So bila kita check, kad tu tak ada texture. Okay, biasanya kad-kad macam ni, saya dah banyak kali tengok kad Pokemon kan. So saya tahu kad mana yang patut ada texture, kad mana yang sekadar holofoil pattern sahaja. Alright, so ni pengalaman yang you guys perlu tahu juga. Okay, apparently dalam Japan, dia berbeza dengan market US ataupun English lah. Okay, so kad yang ditengok tu, harga dia sedikit murah. Okay, ini adalah kad, nama dia Umbreon VMAX. Okay, dia ada dua Umbreon VMAX tau. Satu harga dia dalam 800 yen, satu lagi harga dalam 1300 yen. Okay, kita sebagai normal collector, kita ingatkan kad tu, mungkin condition dia berbeza. Condition berbeza. Jadi, pada Japanese ni, condition tu semua, dia memang akan ambil yang tip top saja. Okay, so sebenarnya, bila dia buka kad tu, saya tengok kad yang 800 yen tu, dia tak ada texture langsung. Dia macam kad RUC. Tapi dia bukan RUC. Okay. Saya pun rasa macam, uish, ini kad fake ni kan. Takkanlah kedai Japanese, kedai barang ni jual kad fake kan. Saya ambil kad satu lagi. Pokemon yang berbeza. Pun sama. Tak ada texture. Tak ada foil ke apa? Tak ada foil. Langsung tak ada. Dia sekadar kad tu, dia macam baru keluar daripada printer. Okay. Printer selayer sahaja. Okay, rupa-rupanya saya yang tak cukup ilmu. Okay. Saya tak tuduh diorang jual kad fake. Tetapi saya mungkin kekurangan ilmu di bahagian kad Jepun. Okay. So, apparently dekat Jepun, dia akan keluarkan beberapa jenis produk. Okay, kalau kad yang ada texture, kebanyakannya datang daripada pack. Buka-buka red pack, itulah hit dia. Right, kalau kad yang tak ada texture ni, yang orang selalu anggap fake. Okay. Sebenarnya dia adalah kad-kad yang dikeluarkan dalam special box ataupun extra box macam tu yang khas digunakan untuk orang nak main. Card deck. Okay. So apparently benda ni ada. Tapi dekat English, walaupun kad tu digunakan untuk playable deck, dia tetap ada texture. Okay. So dia ada perbezaan lah dekat situ. Dan korang kena tahu bila korang pergi Japan, kalau korang nak terlibat dengan buyback-nya ni, okay, kita cerita prosedur sikit je dulu. Prosedur is very simple. Korang hantar kad, korang kena isi satu form, korang kena declare bagai semua. Kemudian korang kena letak dekat kaunter dan diorang akan ambil masa untuk checking korang punya kad. So dekat situ dia akan check korang punya condition, originality kad apa semua dan sebagainya. Kemudian korang kena datang balik pada certain waktu yang diorang beritahu. Katakan dia kata okay, benda ni okay, lagi 2 jam you datang balik kedai kita. So kau datang balik 2 jam, kemudian dia akan come out dengan summary. Summary ni, okay, kad ni, this is the best offer yang kita bagi. Masa tu terpulang kepada korang. Kalau korang still nak let go kad tu, diorang akan ambil dan diorang akan bayar. Betul. Tapi kalau rasa korang kata macam, harga yang dia bagi ni tak berbaloi, korang boleh return. Return lah. Kita cancel. Betul. Cancel kad tu, dia akan pulang balik kad tu kepada kita. And then, satu benda ni yang korang kena aware bila korang nak beli kad dekat Jepun. Kenapa aku cakap benda ni? Sebab masa mula-mula aku pergi Jepun dulu, aku tertipu dengan harga kad. Sebenarnya dekat Japan, korang kena perhatikan. Let's say lah kau cari kad manga. Katalah kau cari kad manga Gold Roger. Kemudian dekat display tu, okay, dekat display tu ada 5 Gold Roger, tapi 5 harga berbeza. Okay. Ada 5 harga berbeza. So korang kena tahu satu benda, harga yang paling mahal adalah maksudnya kad tu condition yang paling perfect. Condition yang paling perfect. Jadi harga yang paling murah tu jangan korang pergi cari macam cantik murah ni Gold Roger ni. Jackpot ni. Korang kena ingat, kad tu melambangkan ada masalah, sama ada defect apa dan sebagainya, dan korang as a buyers, korang nak tengok kad tu, korang berhak untuk panggil seller tu, buka cermin tu, ambil kad tu dan korang boleh tengok condition kad tu. So please make sure benda tu. Yang paling obvious yang korang akan nampak adalah korang akan nampak 2 label yang berbeza.
Biasanya kalau kad tu condition dia perfect, dia akan guna label warna putih. Label yang warna lain sama ada kuning ataupun merah melambangkan kad tu ada defect. So take note benda ni. Okay? Tapi tak semua kedai tau buat macam tu. Kan? Tak Tak semua kedai buat macam tu. Ha. So korang kena tahu je lah. Kena tengok lah. Kena Ah. tengok, kena pandai sendiri baca. Nasihat aku, whatever pun price yang dia display dekat dia punya showroom dia tu, ambil dan tengok dulu condition kad dia macam mana. Sebab Baru biasanya korang dia decide. akan offer untuk tengok condition card ataupun you terus ambil lah. Tapi kalau kami beli memang kita akan tengok condition card dulu. So that's why lah dapatnya apa tu orang cakap ilmu baru bila kita pergi sana. Betul. Yang kita ingat kad tu adalah kad fake. Tapi tak. Sebab Japanese people memang sangat-sangat particular untuk menjual kad. Dia orang takkan sewenang-wenangnya jual kad-kad yang fake. One Piece ke Gundam ke apa sahaja TCG, dia orang akan original sahaja, ambil yang original sahaja. Sebab one mistake tu dia orang akan damagekan dia punya reputation. Sebab you bayangkanlah dekat Akihabara ada 30, 50 kedai. Kalau reputation dia orang hancur, habis. Gone. Okay. So, ada soalan lagi? Okay, jap. Ada soalan. Dekat Japan, number 1 is Pokemon. 2 is One Piece. Who sits on the third? Itu soalan ke statement? Soalan. Siapa? Bukan who. Which sits on the third? Which, okay. Which. Sorry. Jap. Aku baca macam statement. Tak. Pokemon. Nombor 2 One Piece. Nombor 3 siapa? Nombor 3 aku boleh kata Yu-Gi-Oh. Yes. Yu-Gi-Oh. Nombor 3 aku boleh kata Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh hampir semua kedai ada tu. Betul. Hampir ya, tak semua, hampir. Kalau ada 100 kedai, 90 kedai ada Yu-Gi-Oh lah. Walaupun sekecil-kecil satu shelf je pun, tapi ada Yu-Gi-Oh. Betul. Tapi ini kita cerita pasal kedai yang ada multi TCG tau. Bukan kedai yang memang jual Pokemon sahaja. Tak. Yang memang ada multiple tu memang akan ada Yu-Gi-Oh. Okay. Aku nak pergi sikit kepada satu benda yang nyaris aku terkena. Okay. Bila korang pergi ke Jepun untuk mencari collection TCG, korang kena tahu satu benda, kat sana memang fully Japan. Daripada dia punya harga, daripada dia punya apa detail description dekat harga dia apa semua, all in Japan. All in Japan. Okay, aku bagi satu situation apa yang berlaku kat kita masa yang kita pergi kedai underground tu. So, nak jadikan cerita, aku cari Luffy magazine yang buku warna merah tu kan. Buku merah. Yang dalam dia tu ada kad promo warna merah tu. Sebab ramai demand. Bila aku tanya dekat dalam live, korang nak aku cari kat apa? Cari je buku Luffy promo. Satu dunia aku cari. Satu Japan tu aku cari tak jumpa. Sampailah aku pergi satu kedai underground tu. Aku jumpa. Ada 3 buku. Luffy magazine tu. Dan dia dalam keadaan seal. Ya. Aku dah happy gila. Okay, satu aku jumpa aku dah happy gila. Aku teringat. Aku jumpa first kali aku dah happy. Second dia memang seal. Third aku tengok harga dia RM25. Convert duit Malaysia, harga dia RM25. Aku dah meloncat macam cantik lah ni. Aku nak terus pergi counter. Aku nak tanya dia ada tak stok lagi. Kalau stok dia ada satu guni, aku nak satu guni tu. Ya. Lepas tu aku rasa macam suspicious sikit. Aku macam, apa salah jual murah sebab Murah kedai-kedai lain dah sorok ni. Sama ada habis ataupun diorang dah sorok. Ya. Ataupun ada kedai dia dah start jual pada harga 700-800 untuk satu buku tu. Bila aku check balik, aku scan dia punya harga, aku translate harga dia tu. Dia ada satu kad harga tau. Ada satu kad harga. Dia ada macam tulisan-tulisan. Lepas tu kita scan lah benda tu, kita nak tahu betul ke ni harga dia. Aku translate apa yang tertulis kat situ. Dia kata kat situ no cut. No promo card. No promo card. Jadi buku tu Buku semata buku. Buku semata-mata. Dalam hati aku Pandai. Nyaris aku nak beli. Kita orang dah angkat magazine tu daripada bawah sampai sini. Sebab dekat satu rak tu memang penuh dengan One Piece magazine. Dan ada promo-promo lain dalam magazine-magazine yang lain. Betul. Besar ni. Lepas tu kita dah ambil lah. Lepas tu macam no promo card koyak. Satu lagi kedai dekat kedai buku apa dah? Kedai buku Shogun apa tah, dia kedai buku 8 tingkat. Kita orang jumpa Yu-Gi-Oh punya buku. Yup. Tebal ni lah kita orang ambil. Semua ada promo card dan murah. Lepas tu saya fikir balik, ini luggage mahal ni. Magazine tu berat tau. Dalam setiap magazine tu ada 2 promo card tau Yu-Gi-Oh. Lepas tu macam nak ambil tau. Setiap satu tu kita ambil 3.
berat ni luggage ni. Tak payah dulu lah. Kita pun tak faham Yu-Gi-Oh ni. Tak payah lepak dulu. Tak balik. Saya dah happy gila jumpa Luffy Magazine tu. Saya dah Tawak cakap tu ya. cantik RM25 ni. Ya. Balik Malaysia saya memang target nak jual kat Abah Janggut 900. Tapi itulah orang kata niat tu dah tak betul kan. Kita nak markup 100 kali ganda. Okey, jap. So Soalan daripada Fighter Collector tadi ada orang pin. Kalau beli sana, bawa ke sini macam mana? Lepas ke? okey. Kalau beli kat sana bawa balik ke sini, ramai orang selalu bertanya tentang isu custom dan cukai. Custom cukai. Okay. So korang kena tahu salah satu trik untuk korang bawa barang daripada Jepun pulang ke sini adalah kalau boleh, kalau korang bawa pada satu kuantiti yang banyak, korang buka seal pack tu. Ataupun katalah korang beli booster box, korang buka box tu tinggalkan seal. Okay, cuba leraikan dia, jadikan dia macam jangan nampak macam korang beli benda tu untuk korang meniaga. Ya, betul. Bila custom detect, weh, ni korang beli bertantan barang Ni ni apa kira semua ni. export ni. Ni Sorry. Import ke dalam Malaysia. Betul. Export pula. So bila dia dah consider as import, so kat situ dia akan kenakan custom. Alright, so nak jadikan cerita kali ni, kali pertama dulu saya spend lebih kurang dalam, masa first time saya pergi ke Jepun, saya spend lebih kurang dalam 40,000. Saya kena, boleh cerita ke benda ni? Boleh. Takut kena, kalau kena merah beritahu lah. Okay. Saya spend dekat Jepun masa kali pertama saya pergi ke sana, saya spend lebih kurang dalam 40,000. Bawa balik ke Malaysia, saya kena cukai masa tu dalam 400 lebih. Okay. 400 overall. Itu pun custom kata lamsam je. Dia kata ni berapa ni kan. Saya tunjuk semua receipt pembelian, bla 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 apa semua. 400 boleh bayar. Dia kata nak jadikan cerita kelakar tau. Benda ni kelakar gila. Dia cakap macam tu kan, 400 boleh bayar. Okay, saya cakap 40,000 cukai 400. Murahnya. Dalam hati saya lah masa tu. Murahnya 400. Lepas tu tone dia tanya aku tu, boleh bayar tak? Macam dia nak suruh aku under table lah. Aku cakap, bahaya lah. Aku pun reply, boleh tuan, boleh. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia cakap, okey, pergi bayar sana. Dia tunjuk kaunter. Oh, bayar kat kaunter ke tuan? Yelah, kau ingat aku suruh minta rasuah kat kau. Aku memang kata, okey, saya pergi bayar kat kaunter. Itu kelakar tu. Okay, itu first yang saya ni. Jadi kita ada insting. Insting. Aku nak buat macam mana, dah tone nada dia bercakap dengan aku macam tu. Aku ingat dia nak under table lah dengan aku kan. Ni boleh bayar tak? So yang kali kedua ni kita spend lebih kurang sama. 40 lebih lah. And kita tak kena apa-apa. Kita tak kena custom, alhamdulillah. Kita tak kena apa-apa. Alhamdulillah semua sama. Mungkin sebab kita ada 3 orang. So luggage berbeza ke apa kan. Tapi selagi barang-barang yang korang beli tu bawah daripada 10,000 US, high chances untuk tak kena. Bukan confirm tak kena. Bukan, betul. High chances untuk tak kena. Betul. Tapi kalau tersangkut, pandai-pandai lah. Betul. Ataupun cara yang seterusnya yang korang boleh buat adalah, let's say lah kalau korang datang bertiga, berempat ke apa ke, so setiap ada orang luggage, stok tu korang jangan satukan. Ya, pecah-pecahkan sikit. Pecah-pecahkan, dan masa lalu dekat bahagian custom tu, korang janganlah belakang-belakang. Maknanya biarlah seorang pergi dulu, orang lain datang, betul ada gap, orang kedua pula. So dia akan nampak item tu kecil-kecil kat situ. Ya. So dia kecil-kecil, dia tak pandang sangat. Macam kita bawa barang banyak, macam kita bawa benda ni kan. Bawa benda ni satu set kan. Lepas tu kita bawa briefcase. Team Rocket punya briefcase Sanji beli sampai 3 biji. Lepas tu apa lagi, banyak lah barang. So kita pecah-pecah kan. Jadi benda tu tak sampai amount tu 10,000 US untuk satu orang. Jadi sebab tu mungkin lepas kot. So melainkan kalau korang spend 1 juta, 100,000, 500,000, itu cadangan saya, janganlah korang bawa balik lalu airport. Korang gunakanlah forwarder. Guna forwarder lah. Tak tiba-tiba dia tengah scan nampak Rolex 2 biji dalam luggage. Memang kena. Memang kena. Gunakan servis forwarder, so dekat situ dia akan reduce korang punya cost untuk bawa balik pulang stok yang korang beli daripada Japan. Betul. Okay. Ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang sebab kita dah hampir kepada penghujung program kita. Ada soalan korang tanya sekarang sebelum bateri habis. Sebelum bateri kamera, bateri phone, bateri laptop habis. Baik, tanya sekarang. Okay, apa kalau slab macam mana? Spesifikkan Abang Yim. Kalau slab macam mana nak lepas custom? Okay, slab ni, okay, dalam ini bacaan sajalah. Saya kalau mungkin dalam ni ada custom. Aku takut dalam live ni ada custom tu sendiri.
Dia tahu, okay, first kali kau kena ingat, orang yang bekerja dengan airport ni, mostly dia orang tahu bila kita pergi certain negara tu, dia tahu apa tujuan kita. Okay. Okay, kalau kata pergi Japan, dia tahu kita nak kahwin dengan Maria Ozawa. Tak ada dah. Tak ada, contoh. Kita nak pergi Japan tu mostly adalah sebab situ banyak collection kad-kad untuk Pokemon TCG. Jadi bila kita bawa pulang slab, dia orang tahu itu adalah more kepada collectible item. And jarang sekali orang beli slab dekat sana untuk jual dekat sini. Biasanya kalau orang beli item, seal item, sama ada pack ke apa ke, itu yang diperniagakan dekat sini. Dia terbalik, kita yang jual ke sana, maknanya kita bawa daripada Malaysia, kita jual ke sana, bukannya kita beli daripada sana, kita jual ke sini. Jadi maksud saya kat situ adalah diorang detect benda tu as collectible item. Yes, jadi dia pas je lah. Okay. Dia kadang-kadang dia ikut budi bicara custom punya officer juga kan. Ya. Kalau mood dia tengah baik, okey. Kalau dia tengah gaduh dengan janda, mungkin korang punya sangkut lah. Betul. Macam tu lah cerita dia. Alright. So ada apa-apa soalan lagi boleh tanya sekarang? Area Osaka, TCG macam mana? Osaka. Okay, so untuk our next trip nanti, kita akan pergi Akihabara dah. Kita akan pergi tempat-tempat yang berbeza lah. Kita akan pergi Nagoya, kita akan pergi Osaka. Kita nak tengok scene-scene dekat sana. Sebab ini semua dikira sebagai luar bandar sikit lah. Betul. Luar bandar. Macam Nagoya tu memang betul-betul luar bandar. Dan kita nak tengok scene dekat sana macam mana. Sebab masa kita dekat Akihabara, nak pergi ke sana, Nagoya ni dia pakai bullet train kan. Betul. Dia makan masa berjam. Lepas tu tambang dalam sekitar RM300 seorang. Tak silap saya. Jadi itu adalah untuk pengalaman next time untuk kita buat market research dekat tempat-tempat selain daripada Akihabara, Asakusa dan juga Shibuya. Betul. Mungkin kita akan pergi Ikebukuro pula, kita akan pergi Nagoya, kita akan pergi Osaka. So kalau boleh kita nak terjah, kita betul-betul nak faham tau. Mungkin ilmu yang kita orang bawa balik ni adalah 30-40% sahaja. Betul. Daripada market sebenar kat sana. Kita orang tak jumpa tau. Pokemon pack ataupun One Piece pack dekat Konbini kita tak jumpa. Tak jumpa langsung. Family Mart ke, Lawson ke, apa 7E dan sebagainya memang tak jumpa. Jadi mungkin dekat tempat-tempat yang sebegini, Osaka ni semua mungkin kita akan jumpa lah. Okay, kita pergi pada soalan Abang Razif Shah. Kos tiket dan penginapan dekat sana. Okay. Kita spend lebih kurang 4,000 per head. Okay, lebih kurang 4,000 per head untuk kos tiket pergi dan balik. Dan termasuk penginapan. Termasuk penginapan untuk 6 hari 5 malam. Betul. 6 hari 5 malam. Okay. So untuk transportation pula, untuk 6 hari 5 malam tu, kita naik train, jalan kaki. Kos lebih kurang RM100 kot. RM100 lah. Termasuk tambang pergi balik airport dan sebagainya. RM100 untuk transportation cost lah, sebab train kat sana murah. Okay, do you think Pokemon Center dekat KL akan permanent yang nak buka tu? Okay, ini adalah sebahagian daripada diorang punya survey. So kalau kita boleh meramaikan Pokemon Center, kemungkinan besar Pokemon Center akan jadi permanent dekat Malaysia. Yep. So biasanya Japan ataupun Pokemon ataupun ni lah, senang cerita Pokemon general lah. Dia tak akan suka-suka buka pop-up store. Betul. Dia akan buat survey untuk tengok sesuai tak nak buka kat sini. Sebab Malaysia ni dah dikira sebagai collectors hub lah. Besar. Bila dia dah buka benda macam ni, dia dah dikira sebagai collectors hub juga. So korang pergi bandar mana-mana pun akan ada kedai TCG. Sama je. Okay, so harap-harap dengan keputusan yang diorang nak buka pop-up store ni, dia akan menjadi satu benda yang permanent. Gitu. Lain-lain part Japan tu, lain-lain ke scene TCG. Okay, that's why saya cakap untuk scene TCG, mostly dia berkumpul dekat Akihabara. Tempat-tempat lain masih lagi ada, tapi dia bertampal-tampal lah. Ada sikit kat sini, ada sikit kat sini. Dia tak centralize dekat situ. Betul. Okay. Untuk kad kad boleh repair tak? Atau kalau repair masih ada kesan? Boleh repair. Dan boleh repair, ding boleh repair. Yang susah nak repair adalah white dot. Sebab white dot ni kalau repair touch up senang kantoi. Betul. Senang kantoi tu maksudnya apa? Kad korang bila hantar kepada grading company, dia akan jadi not gradable punya kad. Betul. Okay, tadi cerita pasal kos tadi, itu adalah kos yang ad hoc punya planning Kalau korang nak jimatkan lagi, okay, maknanya korang buat planning daripada awal, korang tempah tiket awal lah. 6 bulan sebelum ke apa ke, so korang boleh reduce sedikit kos dekat, bukan reduce sikit, reduce banyak juga.
korang mungkin return pergi balik dia punya cost dalam 1,200, Lepas tu 1,300. satu lagi, tak campur dengan kalau korang transit. Yang kita orang pergi ni direct flight 8 jam. Direct Betul. flight 8 jam, so memang sakit bontot, sakit pinggang. Mhm. Lepas tu bila balik sini jet lag 2 hari. Muntah-muntah apa semua. Tapi kalau korang ambil yang transit, ada banyak masa sikit lah untuk bernafas. Plus, dia punya tiket pun akan jadi lebih murah sikit lah. Betul. Okay. Okay. So, Last question. last Kita nak question. minta last question sebab King dah bagi tahu bateri nak habis. Macam nak habis. Dah lama ni, 1 jam 45 minit untuk episod kali ni. Lama benar. Last question, cepat. Kita nak Last bacakan question. last question. Okay guys, last saya minta kita dah bercakap panjang. Ada yang belum punch card lagi guys. Ada lagi yang belum punch Tolonglah. card. Sekejap, kalau belum punch card saya bagi coin sekarang juga. At least lah. Cukupkanlah 10k tap-tap. Saya tengok sedih 9.6. Ah. Viewer sampai 68,000 orang. Dah macam Khairul Aming menjual sambal. Okay, yang mana belum punch card kita minta punch card dulu boleh tak? Sekejap je kita Okay. minta punch card beramai-ramai. PCG okey tak untuk kering? Okey je sebenarnya. Dia berdasarkan persepsi dan penerimaan orang. Tapi kalau you buat benda ni sebagai, you treat it as collectibles, not as a stock market investment, pergi je lah PCG. Tak ada Betul. masalah pun. Ada perancangan nak pergi tengok US ah? Yes, of course ada bang. Sebab kita dah Yes. pergi Japan, kali ni kita nak pergi US pula lepas ni. Tapi next trip kita akan pergi jauh sedikit daripada Japan lah. Yeah. So nanti bila kita orang balik, korang akan tengok podcast macam ni dekat negara yang berbeza lah. Yeah. Gitu. So kita orang tengah buat preparation, tengah kumpul modal sikit. InsyaAllah nanti akan pergi kepada negara lain pula dan kita akan buat research kat sana. WhatsApp jangan lupa balas. Abang Janggut dia tak habis-habis dengan aku tadi. Bracket LTG lagi okey. Kalau abang suka, okay, in terms of visual, TAG lebih menarik. Betul. In terms of slab punya kekuatan, apa dia kukuh ke tak, bracket. Betul. So visual pergi kepada TAG. Dan kalau kita nak ambil current market sekarang, kalau you kejar in term of value, of course lah saya akan suruh awak pergi ke Beckett. Bracket lah Beckett. Lagipun Lebih mudah untuk liquidate. lebih mudah. Lepas tu harga Beckett ni adalah sekarang ni dia masih lagi buka yang bulk tier. Tapi TAG dah tutup kan. Betul. TAG dah tutup. So TAG punya grading cost akan jadi mahal lah. Betul. Right. Last question sebelum kita tutup, lagi 3 minit ni, 10.50. Ada lagi ke yang belum punch card? Ada Okay. lagi ke? Keep support kita. Okay, siapa yang tak pernah tengok podcast TCG, korang boleh layari kita punya laman merah kita. Komen. Follow. Okay. Snacks Gading Podcast. Sekejap. Boleh follow account ni. Hey, thank you Abang Mars untuk hand heartnya. Baik tu hand heart punya ni yang baru ni. Okay, keep follow account ni. Guys, follow Snacks Gading Podcast. Okay, itu adalah lepas ni kita akan official beroperasi daripada So sana. semua kita punya snippet podcast daripada episod 1 sampai episod 5, semua kita dah letak dekat dalam account tu dan kita akan keep on updating lah. Jadi kita akan sekarang ni kita nak mengumpul follower dan satu hari nanti kita akan beralih kepada account TikTok yang dekat. Betul Pergi cari laman merah dan cari saja Snaps Grading. So korang akan jumpa channel Snaps Grading. Bantu kita subscribe dan support, dan kita nak share lagi banyak information dalam podcast kita di masa akan datang. Betul. Jadi tamatlah sudah untuk podcast TCG yang pertama di Malaysia. Episod yang ke-6, Bozi bersama dengan Sanji. Kita menceritakan perihal, menceritakan pengalaman ataupun ilmu yang kita dapat, kita kongsi kepada anda semua secara percuma saja. Sepanjang 1 minggu kita berada di Jepun, kita pergi kepada Shibuya, kita pergi Akihabara dan juga kita pergi ke Asakusa. Jadi kami harap podcast TCG kali ini memberi info yang terbaik untuk anda supaya anda boleh mempersiapkan dirilah kalau nak ada macam planning nak pergi Japan dan sebagainya. Okay, so terima kasih kepada yang menonton daripada mula sampai akhir. Terima kasih juga yang bantu tap-tap. Terima kasih yang hantar hadmi kepada kita, punch card apa semua. Seperti biasa, saya nak end saya punya live dengan sepatah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah minggu depan hari Jumaat kita jumpa dalam next podcast dekat sini lagi. Right, so thank you banyak semua. Terima kasih banyak guys. Bye-bye. Assalamualaikum semua.